So, penyakit AS atau ankylosing spondylitis merujuk kepada penyakit keradangan sendi tulang belakang. Sebenarnya ramai orang yang mempunyai sakit tulang belakang, tetapi adakah mereka mempunyai AS? So, penyakit AS, dia mempunyai ciri-ciri yang unik. Nombor satu, kebanyakan masa pesakit ini mendapat sakit belakang kurang daripada umur 45 tahun. Nombor dua, sakit belakang ini berlarutan lebih daripada 3 bulan. Dan berbanding dengan sakit tulang belakang yang biasa, pesakit AS disebabkan keradangan walaupun mereka rehat, tiada beza dalam tahap kesakitan. Nombor 4, yang lebih istimewa, pesakit AS sering merasakan sakit mereka kurang ketika melakukan aktiviti atau senaman. Dan akhir sekali, pesakit ini akan mengalami sakit yang lebih teruk pada waktu malam. So, kadang-kadang kita dapat pesakit yang menyatakan jalan cerita bila mereka tidur waktu malam, sakit belakang mereka bertambah dan mereka terpaksa bangun dari tidur dan melakukan senaman untuk mengurangkan sakit. Dan bila kita dengar ciri-ciri ini, kita memang akan suspek penyakit AS. So, sekiranya anda mempunyai simptom-simptom yang konsisten dengan keradangan sendi tulang belakang, adalah sangat penting untuk berjumpa dengan doktor rheumatologi untuk diagnosis dan rawatan awal.